Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam di Malaysia ni. Saudara, banyak perkembangan terkini nampak rayanya ni. Dan saya doakan semoga sempena Ramadan ni, semoga amalan ibadah kita akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT hendaknya, insyaAllah. Malam ni, petang ni saudara, seperti biasa, tajuk yang sangat hangat. Kita dah bagi peluang untuk sahabat-sahabat mengulas. Hari ni giliran saya pula untuk mengulas berhubung dengan safe house. Tajuk kita hari ni, safe house. Jangan salahkan angin jika pokok bergoyang. Biasalah tuan-tuan. Sebenarnya saya cuba nak elak dan tak mahu untuk mengulas berkenaan dengan isu yang melibatkan Datuk Seri Ismail Sabri ni. Memadailah komen saya melalui siaran live saya yang sebelum ni. Tetapi bila ada yang dangkal dengan mengatakan saya telah merosakkan parti kerana menyerang Datuk Seri Ismail Sabri, dan ada pula yang kata wujud game politik pihak tertentu untuk mengenakan Datuk Seri Ismail Sabri, maka saya terpanggil untuk memberikan penjelasan agar mereka yang di luar sana tidak sesekali termakan dengan hasutan dan ceritaan karut mengenai isu safe house ni. Pertama sekali kepada Syed Rosli Jamalul Lail. Ini pun saya tak faham bila dia ni nak kena pecat. Saya tengok lembaga disiplin UMNO ni banyak sangat lenient. Orang yang setiap hari kerja dia menjahanamkan parti, setiap hari kerjanya menyerang parti ni, sampai sekarang tak diambil sebarang tindakan. Laporan demi laporan dah dilakukan tetapi nampak gayanya tidak ada sebarang keputusan yang tuntas, sehingga kan akhirnya orang terikut-ikut orang UMNO terikut-ikut menyebarkan. Saya kenal lah sangat dengan Syed Rosli ni sebab abang dia ni dulu sama-sama panel pemikir dengan saya di Jabatan Haiwan Khas. Memang hardcore Tun Dr. Mahathir lah. Jadi adik dia ni sekejap sini, sekejap sana, sekejap sini, sekejap sana. Kita tak pelik lah. Memang pendirian dia tak pernah kekal lah. Tetapi ketika dan saat ini saya nampak beliau backing Ismail Sabri ni habis-habisan. Jadi kita boleh agak lah di mana dia punya political inclination dia. Tapi yang saya pelik di mana pula suara Syed Rosli ni bila Datuk Seri Ismail Sabri menyerang parti sendiri, bila diwawancara dalam podcast Keluar Sekejap, di mana podcast tersebut dihostkan oleh Khairi Jamaluddin dan Syarif Hamdan. Lagi satu, mana suara dia ni ketika Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan Datuk Seri Najib tidak pernah jumpa beliau untuk minta dibantu ataupun dibebaskan daripada tuduhan-tuduhan yang ternyata sudah disahkan oleh Tommy Thomas sebagai bermotifkan politik, berniat jahat, politically motivated accusation ataupun prosecution. Tetapi kenapa ungkapan bongkak sedemikian boleh keluar daripada mulut beliau, sedangkan ketika itu dan
hingga ke hari ini seluruh parti UMNO bersolidariti bersama dengan Datuk Seri Najib. Hari ini kita lihat apa yang telah terjadi. Datuk Seri Ismail Sabri terpalit dengan skandal rasuah berprofil tinggi, dan hingga hari ini apa komen yang dibuat oleh Syed Rosli ini? Takkan nak kata isu skandal rasuah ni akan pecah belahkan parti, kan? Kita nak beritahu apa yang melibatkan Ismail Sabri ni tak ada kena-mengena dengan UMNO. Dulu masa zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, kena faham zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, bila kita kalah pilihan raya, pejabat Datuk Seri Najib yang juga merupakan Presiden UMNO, pengurusi Barisan Nasional, telah diminta untuk dikosongkan. Jadi bila diminta untuk dikosongkan, memang duit-duit untuk pilihan raya yang disimpan oleh Datuk Seri Najib dibawa keluar daripada kompleks Perdana, Jabatan Perdana Menteri, dan disimpan di pavilion, di rumah anak dia. Berbeza dengan Ismail Sabri. Ismail Sabri bukan presiden parti, tuan-tuan. Dia cuma naik presiden. Dia juga bukan pengurusi Barisan Nasional. Dan kalau betul lah duit ini duit untuk parti, kenapa sehingga hari ini duit ini tak diserahkan kepada mereka-mereka yang bertanding dalam pilihan raya? Ramai orang terkejut dengan jumlah 170 juta ni, dengan 16 kilogram jungkung emas bernilai 7 juta. Bagi saya lah, tak ada apa yang korang nak terkejut. 170 juta itu cuma duit recehan tu. Duit recehan, ini duit dia pergi ke luar negara, pergi ke Thailand, pergi ke Indonesia, pergi ke Saudi. Duit yang tak habis pakai. Itu je yang 170 juta ni, tuan-tuan. Itu sebab dia banyak domination, ataupun banyak dalam mata wang lain, Jerman dan sebagainya. Duit dia pergi makan angin, balik ada lebihan. Itu je 170 juta. Itu baru satu safe house yang dijumpai. Yang lain kita tak tahu, benda yang tak ada kita jangan kata ada. Sehingga pihak SPRM sahkan, kita pun tak nak buat andaian. Sebelum ni saya kata belum tentu duit itu duit Ismail Sabri. Tapi hari ini tuan-tuan, pihak SPRM mengesahkan bahawa Ismail Sabri bukan saksi tetapi adalah suspek utama. Bagi saya, kepada Syed Rosli Jamul Lail ni, tak perlulah nak tunjukkan kebodohan dia sebagai seorang ahli jawatan kuasa UMNO bahagian, ahli UMNO lagi, rasional sikit. UMNO tidak akan terkesan dan berpecah belah jika tiada ahli yang berfikiran sempit dan tidak tahu bezakan yang mana satu talam dua muka, yang mana satu betul-betul dengan UMNO solid, yang mana satu yang hanya menjadi barwa kepada Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Haji Hadi pun mengesahkan bahawa Ismail Sabri bukan Perdana Menteri Barisan Nasional. Ismail Sabri ialah Perdana Menteri Perikatan Nasional. Ini kena jelas, Itu sebab bila parti suruh dia bubarkan parlimen selepas pilihan raya Melaka, selepas pilihan raya Johor, dia tak nak buat sebab dia tak ikut cakap parti. Itu yang kita bantai dia dulu. Ramai orang kata kenapa saya bantai dia, sebab dia tak ikut cakap parti, tuan-tuan. Kalau dia ikut cakap parti, tak adalah UMNO tinggal 26 kursi. Kalau dia ikut cakap parti, bubarkan parlimen awal ketika pembangkang sedang kelang kabut ketika itu, mungkin kita akan menang besar, tuan-tuan. Mungkin kita akan menang besar. Kalau dia dengar cakap parti, tak ambil jawatan timbalan Perdana Menteri, mungkin kita pun tak jadi berat macam ni. Perjanjian 17 perkara pun tidak mungkin akan wujud. Dan salah satu daripadanya ialah menyegerakan kes mahkamah Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Zahid Hamidi. Tuan-tuan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangan. Tetapi perancangan Allah Ta'ala ni
jauh lebih baik daripada perancangan manusia. Kamu nak buat kat orang, hanya last kali hari ini karma tu datang balik pada diri dia. Pada mereka yang masih beranggapan apa yang berlaku kepada Datuk Seri Ismail Sabri ini adalah permainan ataupun game politik, saya ingin sampaikan satu perumpamaan yang berbunyi, kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Sekarang ni bukan setakat bergoyang, ditiup angin, tapi dah nak hancur disebabkan gempa bumi, tuan-tuan. Satu Malaysia dah nampak duit 170 juta yang dirampas oleh pihak SPRM. Kalau rasa tuduhan ini tidak benar, maka saya sarankan Datuk Seri Ismail Sabri jangan takut, ya? Lantik peguam-peguam yang hebat, lawan di mahkamah, kalau boleh saman malu kerajaan Malaysia dan saman SPRM. Contohilah perjuangan Datuk Seri Najib, jadilah the real fighter, seperti Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib pun tak pengsan, tuan-tuan. Itu yang pasti. Ramai juga saya lihat dalam ruangan komen-komen di media sosial yang mempertikaikan bekas PM9 perlu isytihar harta. Apa istimewa sangat dia ni? Kalau dah SPRM jumpa 170 juta, tuan-tuan, takkanlah suruh isytihar harta, tak boleh. Hebat sangat ke dia? Sebenarnya isytihar harta ni adalah proses biasa dalam mana-mana kes yang melibatkan rasuah dan pencegahan pengubahan wang haram. Biasa. Apatah lagi sebagai seorang ahli parlimen, bukan setakat Perdana Menteri, ahli parlimen semua kena isytihar harta, tuan-tuan. Dan kes yang disiasat oleh pihak SPRM ni melibatkan dana ataupun jumlah rampasan yang besar, tuan-tuan. Walaupun bagi saya kecil je, saya yakin ada banyak lagi yang safe house yang belum sempat dijumpai. Setakat ni, tu Tan Sri Azam Baki cakap, setakat ni 170 dengan 16 kg jungkung emas. Kalau tak salah saya lah, kes ni adalah rentetan daripada apa yang berlaku pada tahun lepas, tuan-tuan. Itu sebab rujukan kes dia pun tahun 2024. Bukan bermakna rampasan duit 170 juta tu 2024. Rampasan tu 2025. Tapi buka kes, bila orang buat laporan SPRM tu pada tahun 2024, maka nombor kes tu 2024 lah. Itu yang ada yang pertikaikan. Jadi sebenarnya SPRM buat siasatan berhubung dengan 700 juta yang didakwa digunakan untuk tujuan promosi dan publicity. Itu adalah siasatan awal, siasatan awal. Bila dah siasat ni, dia akan terbuka sana, dia akan terbuka sini, dia akan nampak kepincangan di sana, kepincangan di sini. Itu yang nanti benda-benda lain yang akan terbuka. Itu yang nanti benda-benda yang tak sepatutnya diketahui akhirnya terbongkar. Itu yang kita nanti akan dapat tahu bahawa ada lagi usaha tebuk atap ni, tak habis lagi. Ada lagi usaha untuk pastikan bahawa kerajaan Madani ni ditumbangkan. Ada juga yang masih, walaupun duit sepatutnya dah tak berapa ada, rupanya ada banyak lagi yang nak digunakan untuk membeli ahli-ahli parlimen. Itu panjang cerita ni, tuan-tuan. Saya tak cakap ni berkaitan dengan hidup ataupun yang mati. Tetapi desas-desus tu adalah. Jadi pertama sekali, sepanjang tempoh Datuk Seri Ismail Sabri di soal siasat ni berkaitan perbelanjaan kerajaan untuk kempen promosi keluarga Malaysia sepanjang 14 bulan, 15 bulan dia jadi PM, Jadi rentetan daripada siasatan ni, sebelum Datuk Seri Ismail Sabri mengisytiharkan harta pada 10 Februari dan dimasukkan ke hospital pada 23 Februari 2025, 4 pegawai kanan beliau telah direman. Hasil reman ni, maka berlakulah serbuan SPRM di kediaman salah seorang daripada bekas kaki tangan Datuk Seri Ismail Sabri ni. Itu yang jumpa
duit tunai, barang berharga, termasuk barang kemas, disembunyikan dalam beg, dalam peti besi, dalam beberapa bilik. Kemudian SPRM turut menyita wang tunai berjumlah 170 juta dalam pelbagai mata wang antarabangsa. Dari premis yang dikaitkan dengan 4 orang pegawai ni. Itu baru premis yang berkaitan dengan 4 orang pegawai. Belum lagi premis Dafi ke, anak dia yang lain-lain ke, Nas ke, belum lagi tuan-tuan. Belum lagi yang skandal-skandal ke, belum lagi. Baru yang sikit-sikit je. Dan macam-macam jenis mata wang. Baht ada, rial ada, pound sterling ada, won, Korean won ada, euro pun ada, Swiss franc pun ada, yuan China pun ada. SPRM pun dapat 16 kilo, tuan-tuan. Saya pun tak faham orang beli emas, betul kan? Sebab beli emas ni, tuan-tuan, bila nak jual ni, automatik hilang 25%. 25% hilang daripada nilai emas tu. Tak apalah. Dulu kau cakap Presiden UMNO macam-macam 47 squad 47 lah. Apa lagi dia cakap yang 47 ni? DNAA 47 lah, apa semua. Sekarang ni jangan marah lah kalau saya tengok macam-macam orang panggil lah sekarang ni, kan? Orang suruh duduk diam. Kita dah beritahu ni daripada tahun lepas dah cakap dah dia akan kena dakwa, kan? Degil. Kalau kau bersih lain cerita, kan? Masih cari pasal lagi, kan? Hari ni orang dah panggil macam-macam. Ismail Jongkong lah, itu hari orang panggil Ismail Kerbau, ada yang panggil Ismail Penyu, kan? Sekarang dah orang dah panggil 16 kilo. Ada yang panggil Ismail Jongkong, ada yang panggil Salam 170, kan? Semua berbalik pada diri sendiri. Itulah dia, kan? Cubalah jadi orang yang tak menganiaya orang, kan? Orang pun tak sakit hati, kan? Bila dia kena dakwa, ramai yang akan simpati, betul tak? Tapi pasal, yalah, pendakwaan terpilih berlaku zaman Mahathir, kan? Pendakwaan diteruskan zaman Muhyiddin. Zaman dia bekas menteri di bawah Datuk Seri Najib, orang yang banyak membantu dia, orang yang mengangkat dia dalam politik, kan? Zaman Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib masuk penjara zaman dia jadi Perdana Menteri. Macam mana orang nak simpati? Macam mana orang nak simpati? Wahai Pak Mat, hari ni hadaplah, kan? Anak dia yang banyak bising-bising ni, kita harap lepas ni janganlah bising-bising sangat, kan? Baik duduk diam-diam, manalah tahu dapat ganti bapa dia menjadi ahli parlimen. Tapi orang nak sembelih dia tu dah mula dah, dah mula ramai, kan? Sebab mula pun tak reti nak jaga, kan? Boleh tahan juga, macam orang-orang bapa dia. Susulan daripada siasatan pihak SPRM ni terhadap beberapa individu ni, SPRM telah menjalankan pemeriksaan di kediaman dan juga 3 premis lain yang dipercayai sebagai safe house, tuan-tuan. Itu baru 3 safe house, kan? Kesimpulannya, tiada isu beliau ni dianiaya, tuan-tuan. Kalau ekologi, saya pun pelik kenapa sehingga hari ni tak didakwa lagi. Sebab saya dah cerita lama dah dia ni disiasat dan ada kes kuat lama dah. Tapi macam kebal, macam kebal. Hari ni alhamdulillah dah tak ada orang nak melindungi. Alhamdulillah. Hadaplah, kan? Dia kena hadap. SPRM pun dah cakap Datuk Seri Ismail Sabri adalah seorang suspek, bukan saksi.
Datuk Seri Ismail Sabri juga akan dipanggil hari Rabu ni untuk siasatan kes 177 juta tunai dan emas yang dirampas di sebuah rumah di Lembah Kelang. Hairan juga geng-geng PN diam pula dalam isu ni. Tiba-tiba pula, kalau dulu Haji Hadi kata Ismail Sabri ni Perdana Menteri Perikatan Nasional, hari ni semua duk pakat tak nak mengaku. Termasuk dengan Zamil yang sebelum ni bukan main lagi backup Ismail Sabri ni. Dengan Zamil pun dah belasah Ismail Sabri. Nasib kau lah. Okey, ada lagi soalan-soalan lain? Okey, baik Datuk. Ya. Baru-baru ni Presiden MCA berkata MCA komited untuk bertanding di semua pilihan raya negeri dan umum untuk rebut lebih banyak kursi. Apa komen Datuk dalam hal ni? Dalam isu ni saya ingin gunakan satu peribahasa Melayu yang saya lihat bersesuaian lah dengan soalan ni. Peribahasa tersebut berbunyi, ukur baju di badan sendiri. Sebelum MCA nak melaksanakan hasrat mereka ni, perkara pertama yang mereka perlu fikir dan renungkan adalah mengukur baju di badan sendiri. Mampu tak dia menang? Nampak bahasa saya ni memang kasar, tetapi itulah realiti sebenarnya. Selain itu, selaku parti komponen BN, MCA juga harus mendapatkan watika ataupun endorsement daripada pengurusi Barisan Nasional untuk bertanding di mana-mana kawasan parlimen ataupun DUN di seluruh negara ni. Dalam hal ni, siapa Presiden BN? Datuk Seri Zahid. Kita sekarang ni bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Dan Datuk Seri Zahid pun dah berikan hint bahawa sehingga ke hari ini, insya-Allah kita akan terus bersama dengan Kerajaan Perpaduan, termasuklah menempuh pilihan raya umum yang ke-16 insya-Allah. Jika ikutkan pemikiran dan hasrat Presiden MCA ni, memanglah perkara ni nampak penting untuk MCA. Bagi mereka memenangi lebih banyak kursi dapat mengelakkan MCA dari terus hilang relevansi dalam lanskap politik negara. Saya setuju sangat. Tetapi macam mana saya katakan tadi, kena ukur baju di badan sendiri terlebih dahulu. Secara jujurnya, hasrat MCA dilihat sukar untuk dipenuhi, terutamanya dalam konteks situasi politik semasa dan kedudukan MCA yang dilihat amat lemah. Pilihan raya yang lepas saya nak beritahu, 97% masyarakat Cina mengundi Pakatan Harapan. 97%. 90% masyarakat India mengundi Pakatan Harapan. MCA harus sedar, sejarah telah menunjukkan kekuatan MCA banyak bergantung pada kerjasama dengan UMNO termasuk undi orang Melayu. Keputusan PRU 15 pun, MCA hanya menang 2 kursi parlimen dan 7 kursi DUN, sekaligus membuktikan penurunan drastik sokongan rakyat. Keadaan ini sangat jelas dan ia menunjukkan MCA sudah kehilangan majoriti undi masyarakat Cina yang kini dilihat beralih kepada Pakatan Harapan. Hasrat MCA untuk mengukuhkan kuasa politik dengan bergantung pada undi Cina adalah strategi yang hampir mustahil, tuan-tuan. Tanpa perubahan struktur ataupun ideologi parti, kalau nak harap dengan Wee Ka Siong duk serang Kerajaan Perpaduan setiap hari ni, saya cakap terus terang lah, jangan mimpilah nak tambah sokongan masyarakat Cina. Pada pandangan saya, MCA harus reform. Dasar MCA yang dilihat fokus mata-mata kepada masyarakat Cina tanpa membawa naratif baru sering menjadi punca pengundi kaum lain dan komuniti bandar menolak parti itu. Dalam konteks Kerajaan Perpaduan, sekiranya MCA berkeras bertanding di semua kerusi yang dikehendaki, ia juga akan mencetuskan konflik besar antara parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan, khususnya dengan kawan-kawan DAP. Bagi saya, isu tuntutan kerusi sepatutnya dibawa kepada
kepada Majlis Presiden terlebih dahulu. Kita tak boleh bertanding sesama sendiri bila kita dah berada di dalam satu kerajaan, kan? Dan kita sudah ada mutual understanding. Kalau tempat tu dimenangi oleh DAP, maka selepas ini pun DAP lah yang akan bertanding. Kalau tempat tu dimenangi oleh MCA, maka selepas ini pun MCA lah yang akan bertanding, ataupun BN, kan? Secara jujurnya lah, kalau MCA nak juga teruskan hasrat dia, bertanding di semua kursi-kursi Cina lah contohnya, saya cadangkan MCA bertandinglah atas tiket MCA. Cuba nasib bertanding bersendirian. Buktikan kepada kita semua bahawa MCA sudah mendapat balik sokongan rakyat, khususnya masyarakat Cina. Tak payah bertanding kat hitam tu kursi Melayu. Tak payah bertanding dekat Tanjung Piai, itu kursi Melayu. Bagi balik kat UMNO kursi tu. Bertanding kat Bukit Bintang, bertanding kat Seputih, bertanding di kawasan-kawasan Chinese. Tapi tak bolehlah bertanding atas tiket BN, sebab BN akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kan? So kalau nak bertanding, kena bertanding atas tiket parti dia, bertanding atas tiket MCA. Langkah berani ini akan menjadi ujian sama ada pengaruh MCA masih kukuh atau hanya bergantung pada struktur lama gabungan. Apa-apa pun keputusan ini memerlukan persediaan rapi, termasuklah reformasi dalaman parti serta strategi penjenamaan semula yang boleh menarik semua golongan masyarakat, bukan hanya pengundi Cina. Kalau boleh buat ini, kalau dia yakin dia boleh dapat undi lebih banyak daripada Pakatan Harapan, undi masyarakat Cina, silakan bertanding atas tiket MCA macam dia buat di Balakong. Tapi jangan sampai nasib yang menimpa MCA di Balakong itu akan menimpa MCA dalam pilihan raya yang akan datang. Itu je lah nasihat saya. Okey? Ada soalan lain? Okey, Datuk. Dengar khabar Razman Zakaria telah direhatkan dari jawatan Pesuruhjaya PAS Perak. Pada pandangan Datuk, direhat atau dikenakan tindakan disiplin? Bagi saya baguslah kalau dia direhatkan. Kalau dikenakan tindakan disiplin pun lagi baik, kan? Tapi apakan daya, itulah PAS, tuan-tuan. Kalau perempuan, mereka boleh lagi kompromi kerana memfitnah, kan? Tapi si Razman ni lelaki. Orang Perak kata mananya mau yuk, kan? So mau tak mau kenalah rehat, kan? Bagi saya si Razman kira bernasib baik lah, ini kerana dia direhatkan untuk satu jawatan saja, iaitu Pesuruhjaya PAS Perak. Sekurang-kurangnya dia masih ada lagi jawatan lain seperti Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Perak, Ketua Pembangkang Dun Perak dan Adun Gunung Semanggul. PAS pun mungkin sudah buat kira-kira, tuan-tuan. Si Razman ni banyak track record fitnah. Kalau sangkut satu, ada dua, atau dua, jenuh lah, dia orang nak collect pula duit jihad ataupun tabung jihad nak bayar, sama fitnah ni, tuan-tuan. Jalan terbaik, replace dia, rehatkan dia. Pada pandangan saya lah, si Razman ni memang sudah jadi satu liability besar kepada PAS. Kalau mereka tidak lakukan sesuatu terhadap Razman, tak mustahil kes seperti ini, seperti si Mastura ni akan berulang. Bezanya si Razman dengan si Mastura ni adalah si Razman ini pandai memfitnah, cakap ikut sedap mulut saja, tapi dalam masa yang sama pandai pula minta maaf. Cuma setakat ni bernasib baiklah kerana tidak diminta untuk bayar ganti rugi kerana memfitnah. Kita pun hairan, tuan-tuan, macam manalah PAS boleh biarkan orang yang kuat fitnah seperti Razman ni, patutnya Razman ni dah dinobatkan sebagai
Pesuruhjaya fitnah, bukan Pesuruhjaya PAS tuan-tuan, Pesuruhjaya fitnah kebangsaan. Yalah, sudah beberapa kali dia fitnah, dah jadi macam SOP politik PAS pula. Baru-baru ni si Razman telah mengaitkan Menteri Belia dan Sukan Hana Ayu, tuan-tuan. Dia fitnah Hana Ayu, kata Hana Ayu ni anak kepada pengasas kumpulan YTL Corporation. Mana idea dia dapat saya pun tak tahulah. Dia kata anak YTL. Takut kena saman tu minta maaf, tuan-tuan. Masihkah tuan-tuan ingat dalam tempoh yang singkat beliau telah memfitnah Menteri Besar Perak juga, Datuk Seri Syarani Muhammad, kemudian Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakomeng, dan yang terbaru Hana Ayu kena. Malu, tuan-tuan. Seorang Pesuruhjaya sebuah parti yang kononnya parti Islam, menjadikan fitnah sebagai senjata politik dan secara terang berselindung di sebalik imej Islam untuk halalkan fitnah. Ini bukanlah perilaku seorang pemimpin yang menjunjung nilai-nilai Islam. Baguslah kalau dia direhatkan, tuan-tuan. Kalau boleh rehatkan juga pos-pos lain yang beliau pegang sekarang ni. Kita bukan takut pada dia, tapi kita rasa malu dengan apa yang beliau telah lakukan. Malu, tuan-tuan, kepada orang yang bukan Islam. Jadi kesimpulannya, pada Razman ni, kamu tak perlu tunggu lama-lama. Kalau rasa bertanggungjawab, lepaskanlah saja jawatan Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Perak, Ketua Pembangkang Dun Perak, biar tinggal adun Gunung Semanggul tu. Kalau tidak, dia nak ambil gaji daripada mana, tuan-tuan? Yang tu biar bagi dia simpan. Sekarang Pesuruhjaya PAS Perak yang baru ialah naik Presiden PAS, Datuk Haji Idris Ahmad. So serah semua pada dia. Senang. Okey, ada soalan lain? Okey, Datuk. Isu KWSP ni dilihat jadi favourite pembangkang lah untuk menyerang kerajaan. Tapi baru-baru ni dividen KWSP ni diumumkan 6.3%, tertinggi sejak 2017. Minta sikit komen, Datuk. Ya, betul. Pengumuman kadar dividen tinggi oleh KWSP bagi tahun kewangan 2024 membuktikan bahawa institusi tersebut berjaya menunaikan fungsinya dengan baik dan efektif sebagai nadi simpanan usia tua ataupun selepas bersara. Pada saya, kadar pulangan dividen tertinggi diberikan sejak 2017 tu menunjukkan ia mampu menjana pulangan lebih baik berbanding platform simpanan lain, termasuklah bank. Saya juga melihat peningkatan kadar dividen ini akan meningkatkan keyakinan pencarum terhadap KWSP sebagai badan pengurusan simpanan para pekerja di Malaysia. Kalau dilihat dari segi hasil pencapaian positif ni, tuan-tuan, iaitu peningkatan kadar dividen ni, faktor utama yang menyumbang kepada pencapaian ini adalah pasaran equity di Malaysia yang meningkat 12.7%, serta pasaran equity seluruh dunia yang naik 17%. Selain itu, kadar pertumbuhan 5.1% keluaran dalam negara kasar KDNK turut menjadi faktor bersama ke arah pencapaian positif ni. Sebab itulah faktor-faktor yang saya sebutkan ni telah menjadi penyebab dividen KWSP naik daripada hanya 5.5% tahun 2023 kepada 6.3% bagi tahun 2024. Berbalik pada jumlah agihan pula, kadar dividen 6.3% ni, jumlah agihan untuk simpanan konvensional adalah sebanyak 63.05 bilion, manakala untuk simpanan syariah adalah sebanyak 10.19 bilion. Ini menjadikan jumlah keseluruhan agihan 2024 sebanyak 73.24 bilion. Banyak tu jumlah yang diagihkan kepada pencarum. Apa yang saya lihat dan meneliti perkembangan ni, bermula tahun lepas, KWSP mengasingkan simpanan konvensional dan simpanan syariah supaya setiap dana itu boleh diuruskan dengan cara tersendiri. Di sini KWSP boleh membuat strategi berasingan dan berlainan mengikut pasaran aset yang ada.
di dalam kedua-dua dana tersebut. Itulah sasaran KWSP untuk jangka masa panjang, iaitu kadar dividen lebih kurang sama. Dari tahun ke tahun mungkin berbeza, tetapi secara kebetulan tahun ini sama. Tak semestinya kadar dividen itu akan sama untuk tahun depan. Jika tanya saya mengenai prospek dividen bagi tahun 2025, saya lihat KWSP tak boleh menjangkakan kadar dividen dengan tepat kerana ia bergantung kepada beberapa cabaran dari segi risiko geopolitik serta risiko perdagangan antarabangsa, termasuklah yang akan dilaksanakan oleh Amerika Syarikat. Kesimpulannya, pada pandangan saya, prestasi KWSP berada dalam keadaan baik. Ini kerana aset di bawah pengurusan KWSP pada tahun 2024 meningkat kepada 1.25 trilion. Peningkatan sebanyak 10% tahun ke tahun, dan kadar pertumbuhan jangka masa panjang pada 8.5% ke tahun bagi tempoh 2 dekad. Okey, ada soalan lain? Kawan-kawan kat rumah tak ada yang nak tanya soalan? Okey, soalan seterusnya Dato', MP Machang iaitu Wan Faisal buat hal lagi. Kali ini beliau persoal agihan dividen KWSP guna hampir ke semua pendapatan 2024. Komen Datuk berkaitan perkara ini. Si jagon lagi. Ada je yang tak kena di mata beliau. Bagi dividen tinggi pun salah, bagi dividen rendah lagi salah. KWSP umum bagi dividen cecah 73.24 bilion pun salah. Walaupun rata-rata penganalisis ekonomi menyambut baik kenaikan dividen KWSP ni, 6.3%, sangat tinggi, banyak membantu meningkatkan tahap kesediaan persaraan rakyat Malaysia dalam jangka masa panjang. Lain pula si jagoan ni punya pemikiran, tuan-tuan. Carilah isu lain yang lebih relevan dan boleh diterima akal. Ini kebaikan untuk pencarum pun dia petikai. Mungkin target dia dividen akan rendah disebabkan KWSP rugi besar melabur di MAHB. Ini otak orang yang singkat, tuan-tuan. Padahal pelaburan di MAHB itu pun untung 100 lebih juta. Last-last KWSP untung dan tunjukkan prestasi cemerlang hingga dapat berikan agihan dividen sampai 6.3%. Jadi pada jargon ni, KWSP ni guna duit pencarum. So apa masalahnya kalau KWSP hendak beri dividen yang tinggi kepada pencarum, atau kepada rakyat? Kau sakit hati kenapa? Sebab nama kerajaan Madani jadi harum dan fitnah kamu berkaitan dengan MAHB gagal, tak menjadi. Orang boleh berfikir, kalau cerita kamu pembelian saham MAHB ni merugikan dan sebagainya, ni orang percaya, dan orang termakan. Tiba-tiba pula dividen KWSP ni boleh bagi paling tinggi semenjak 2017. Itu pun orang boleh fikir bahawa apa yang kamu fitnah berkaitan dengan KWSP adalah tidak benar. Dah lah dari skandal citak duit, kemudian ke surat layang dalam parlimen, kemudian dia spill lagi laporan World Bank, last nak tunggang isu dividen KWSP. Kesimpulannya sudah-sudahlah merepek dan cari publicity murahan. Tak payahlah nak terpaling ekonomi lebih daripada ahli ekonomi. Tahulah Gian nak cakap selepas digantung 6 bulan ni, tapi berpada-padalah, simpan sikit kebodohan tu. Kalau rasa high, pergi ru'yah. Okey, ada lagi soalan lain? Okey Datuk, boleh Datuk jelaskan serba sedikit berkaitan RUU Perkhidmatan Parlimen? Okey, Rang Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen 2025 akan dibentangkan bagi bacaan kali kedua. Kalau tak silap saya, esok lah. Pada pandangan saya, dengan pembentangan Rang Undang-Undang ini,
Selepas diluluskan kelak, ia memberikan kematangan kepada sistem demokrasi negara dengan membuka ruang kepada Parlimen untuk lebih bebas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia. Selain itu juga, ianya memberikan ketetapan ataupun petanda tentang kematangan proses demokrasi dalam negara ni. Parlimen ni tuan-tuan mercu tanda kebebasan bersuara ahli parlimen, tetapi tidak boleh terlalu terikat dengan proses perkhidmatan awam secara menyeluruh. Itu disebut rang undang-undang yang akan dibentangkan esok, yang ditentukannya perlukan dukungan 2/3 ahli parlimen. Kalau 2/3 sokong, maka rang undang-undang ni akan dapat diluluskan. RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 ni antara lain bertujuan menubuhkan perkhidmatan parlimen yang menjadi suatu perkhidmatan berasingan daripada perkhidmatan awam. Dibentangkan bagi bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada 24 Februari lepas. Selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 1966 dimasukkan pada tahun 1992, RUU itu membuka lembaran baru bagi memperkukuh institusi parlimen, sekaligus membuktikan agenda kerajaan madani untuk melaksanakan reformasi institusi dengan pengasingan kuasa antara eksekutif, legislatif dan juga kehakiman sedang berjalan dengan baik. Sejak akta itu dimasukkan, tuan-tuan, parlimen diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan terdapat menteri yang mengawasi ataupun menyelia pergerakan serta pentadbiran parlimen. Kesimpulannya, kefahaman penjawat awam mengenai RUU ini perlu dipertingkatkan dan dijelaskan dengan sebaik mungkin supaya mereka menyedari bahawa kematangan sistem demokrasi negara semakin berkembang dan mengalami reformasi seperti mana yang cuba dilakukan oleh Jabatan Perdana Menteri di bawah pimpinan Datuk Seri Azalina Osman, yang menjaga soal hak ehwal undang-undang dan reformasi institusi. Okey, kawan-kawan kat rumah ni tak ada apa yang nak tanya ke? Semua okey? Puasa Okey, kalau tak ada apa yang nak ditanya, minta tolong share live saya pada petang ni supaya ianya dapat memberi manfaat kepada seberapa ramai yang mungkin.